lari kakak berani. Hei korang. Kak Yan dah jumpa dah sate family yang orang kata hype sangat tu. Dia kata sate gemuk-gemuk, juicy, padat, mantap. Jom kita cuba. Ikut Kak Yan. Lain macam selalunya kedai sate orang fikir yang hangat-hangat, terik-terik tak. Redup je macam kafe moden. Style lah. Tunggu sekejap ya, nanti Kak Yan datang balik. Ni Kak Yan dapat diindah ke dapur sate family. Dan Kak Yan dapat merasa dah video depan ni macam mana rasa orang masak sate. Masak sate, bakar sate. Bakar sate betul, bakar sate kita bakar sate. Bersama-sama dengan siapa abang? Saya Ashraf. Abang Ashraf. Api kita kena kawal dengan cantik. So bakar sate pun okey cantik juga. Ya, kita bakar dalam 80 cucuk macam tu. Dan sebab yang kalau kita punya sate pula memang saiz-saiznya besar-besar, ibu jari macam ni. Daripada saiz 1989 kita ada 3 cawangan. Kat Meru ada 2, dekat sini ada 1. Jadi dah masalah. Ni. Nampak tak? Sate yang Kak Yang bakar tadi. Tak adalah. Abang tadi yang bakar. Kak Yang kalau bakar silap-silap makan arang je Ni. Kak Yang tak nak cakap banyak. Sebab Kak Yang memang tenanti-nanti nak rasa hype-nya sate family ni. Korang tengok besar. Dia lagi besar daripada jadi Kak Yang dompot-dompot ni. By the way, Kak Yang dengar kuah sate dia ni unlimited, free flow. Unlimited ni macam data pula, free flow lah Makan sampai puas kuah sate. Mana nak cari? Selalu kuah sate dia bagi ciput-ciput. Okey. Yang batang dia hijau ni arnab. First time ni Kak Yang nak cuba makan arnab. Kalau korang nak tahu macam mana rasa sate arnab, dia macam kita kunyah tu macam, tapi dia tak menakutkan lah, tak menyeramkan. Dia tak ada aroma-aroma. Rasa rempah sate tu. Dia ada manis-manis. Perut. Yang ini pun Kak Yang tak pernah cuba lagi ni. Dia macam kita makan lemak. Tapi kan tak pandai. Maaf ya. Korang rupanya selain sate, dia punya main dish, dekat sate family ni ada juga rojak sate korang. Dalam rojak sate ni korang boleh pilih sama ada korang nak sate ayam, sate daging, sate kambing, sate perut dan sate arnab. Nak campur semua rasa dalam satu mangkuk pun boleh. Kak Yang nak cuba. Rojak lah kan. Tapi rojak lontong dengan sate. Mana nak cari? Special weh. OK 啦，我肚子已经吃饱了，我眼睛也是会开。我真的很想睡觉。Jadi kalau korang nak tahu macam mana rasa sate family ni, hype dia macam mana, korang kena datang rasa sendiri. Kak Yang nak beransur seperti biasa. Abang seperti biasa ya. Masuk 35. Thank you. Bye bye.